wasiat si mati lambat atau tidak disempurnakan langsung. Ya. Tanggungjawab waris bayar hutang si mati. Tanggungjawab waris sempurnakan wasiat si mati. Wasiat ni merupakan hak si mati. Dia boleh buat wasiat. Wasiat itu akan disempurnakan selepas kematian dia oleh para waris. Oleh para waris, ya. Kita ni diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal semasa kita hidup. Beramal semasa kita hidup, insya-Allah diberi pahala. Kita juga diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal selepas kita mati. Macam mana? Melalui wasiat. Melalui wasiat, ya. Kita letak dalam wasiat kita, contohnya RM5,000 disedekahkan kepada pusat tahfiz, kepada Masjid As-Sabirin. Dengan RM1,000 yang diambil daripada harta pusaka itu, wasiat dia, dijadikan ataupun dijalankan aktiviti-aktiviti masjid. Dijadikan pembelajaran kepada anak yatim. Ia merupakan saham akhirat kepada si mati. Dia dah meninggal dunia tapi pahala tu akan masuk. Kerana kita faham bahawa apabila seorang meninggal dunia tu, dia ada beberapa cara pahala tu tetap masuk. Yang pertamanya adalah sedekah jariah. Jariah ni maksud dia, jariah ni sedekah kita fahamlah. Jariah ni maksud dia pahala tu sentiasa mengalir. Biasanya orang buat wakaf lah. Wakaf ni tahan lama. Tahan lama. Sepatutnya wakaf ni sampai hari akhirat. Dia buat wakaf. Selagi mana wakaf itu ada, selama itulah dia mendapat pahala. Yang keduanya adalah pahala berterusan kalau kita ada ilmu. Yuntafa' bih, ya. Kita ada ilmu sikit, kita kongsi dengan orang. Orang mengambil manfaat daripada ilmu itu. Buat amalan daripada ilmu itu. Ya, selagi mana ilmu itu disebarkan, diamalkan, kita yang dah meninggal dunia nanti, insya-Allah akan terus mendapat saham daripada apa yang kita usahakan. Yang ketiganya adalah kita meninggalkan anak yang mendoakan kita. Kan? Yang memudahkan urusan kita, ya. Kan? Itu, ya. Jadi kalaulah wasiat tersebut lambat diusahakan, maka yang meninggal dunia ni, dia lambat dapat pahala. Lambat dapat pahala. Sebab apa? Sebab wasiat tu belum dilakukan lagi. Maka menjadi satu kerugian bagi yang meninggal dunia jika wasiatnya tidak disempurnakan.